semakin lama mereka memerintah, mereka sedang hilang kepercayaan rakyat. PKR dan juga pemimpin-pemimpin dalam PKR dan PH. Mereka sedang hilang kepercayaan rakyat. Dan untuk stay relevant, saya percayalah sebab apa yang saya terima daripada rakan-rakan daripada sebelah sana pun kata kalau Rafizi pergi bertanding, kemungkinan besar dia akan kalah. Timbalan kemungkinan besar dia akan kalah. Ya, sebab banyak cabang-cabang yang menyokong Rafizi semuanya kalah. Betul. Ya, dimenangi oleh pihak lain. So Rafizi kalau dia yelah dia kan belajar formula. Betul. Dia pakar bab formula. So I'm sure dia dah buat matematik dia. So kalau rasa daripada saya pergi bertanding timbalan presiden kalah, lebih baik saya ambil cuti buat macam ni ataupun saya buat saya merajuk, saya beritahu kat luar saya nak letak jawatan. At least saya akan dapat simpati rakyat. And dia memang buat macam tu. Sebab bila dia masuk je di bawah satu post tu cakap saya ni dulu berkhidmat naik lori keliling negara. Saya buat Ayuh Malaysia dulu, Nurul Izzah pun dulu di bawah saya Ayuh Malaysia. So dia cuba ingatkan balik, tapi rasanya tak orang tak dia lagi not impactful anymore lah. Not impactful anymore. Not impactful. Sebab orang tahu formula-formula itu tak jalan.